Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya di pejabat Profima. Selepas bercuti 2 hari. Hari Sabtu saya ada program networking program malam di Damansara, dan juga hari Ahad saya ada memenuhi undangan daripada Finas, ada pelancaran majlis penutupan program Belia Madani peringkat Majlis Belia Malaysia Wilayah di Bukit Jalil. Dan hari ini saya masuk office. Hari ini tak ada apa kerja sangat, cuma menyelesaikan dokumentasi tentang hal-hal berkaitan persatuan. Saya cuma nak cerita itulah sebenarnya kerja yang perlu dibuat di dalam persatuan. Walaupun hari Sabtu Ahad, tapi kita masih terus bekerja memenuhi undangan dan juga mewakili Profima, sektor pekerja filem, wakil pekerja dalam beberapa acara atau event yang dipanggil lah. Sebenarnya hari ini saya tak ada topik sangat nak bercakap, cumanya saya nak bercakap tentang peranan berpersatuan sebenarnya. Sebab ada beberapa pihak yang bukan mempersoalkan, tapi maksudnya sedikit bertanya peranan dan juga apa efektifnya persatuan dalam industri perfilman ni. Jadi saya terpanggil lah untuk bercakap. Sebenarnya saya tak pernah lagi buka tentang topik peranan persatuan sebenarnya dalam industri perfilman. Perfilman ni sebenarnya dah 30 tahun, bukan persatuan yang baru kan, bukan persatuan yang lama. Jadi kalau kita dengar, banyak kali kita dengar daripada pelbagai pihak mengatakan bahawa industri perfilman ni terlalu banyak persatuan. Saya bila dengar tu saya diam saja, tak ada nak komen sangat. Sebab bagi saya, kalau side positifnya, sebenarnya kita sebuah negara yang sangat demokratik. Siapa-siapa nak tubuh persatuan apa semua, tidak ada halangan. Sebab itu Profima mengambil pendekatan, siapa yang nak tubuh persatuan, kelab apa semua, kita tak ada halangan, kita menyokong. Sebab kita tahu bahawa pertubuhan dan juga persatuan ataupun kelab di bawah ROS ni, yang mewakili industri perfilman ni, makin lama dia sebenarnya makin berkembang, makin berpecah. Profima pun banyak berpecah sebenarnya. Tapi pecahan ini lebih kepada pecahan khusus dan fokus pada kerjaya. Mereka ada perkumpulan kecil. Contohnya saya ambil dulu tak ada persatuan director fotografi. Sekarang sudah ada director fotografi. Tidak ada persatuan editors. Dulu hanya editors club di bawah Profima, tapi dia dah telah wujudkan sah di sisi undang-undang ROS yang khusus berbicara tentang isu-isu berkaitan dengan editors. Jadi banyak lagi persatuan-persatuan yang lain. Jadi saya penuh yakin bahawa setiap persatuan tu ada peranan dan fungsinya yang tersendiri dan memperjuangkan ahli. Dan kalau